Dadih kelapa pandan. Hari ni anak-anak bujang saya tu pergi ke kebun untuk memetik kelapa muda. Dan dia bawa pulang banyak kelapa muda kawan. Dan juga diberikan saya satu pack jeli kelapa muda tu. Inilah video dia. Jom kita saksikan cara saya buat dadih kelapa pandan. Saya gunakan satu pack serbuk dadih macam ni. Di belakang ni ada ditunjukkan cara-cara sukatan untuk buat dadih ni ya. So, jom kita mulakan. Saya masukkan ini adalah air kelapa muda 1 liter. Ini lagi 1 liter, bermakna saya gunakan air kelapa muda tu 2 liter. Dan saya masukkan yang ketiga ni 1 liter air biasa. Kemudian bukalah serbuk dadih kelapa tu dan masukkan ke dalam periuk. Tapi api jangan buka lagi. Dan saya masukkan 4 helai daun pandan yang saya ambil di luar tu tadi. Saya simpulkan macam ni kawan. Seterusnya saya masukkan secubit garam untuk rasa-rasa lemak. Dan kemudian saya sukat gula 3/4 cawan. Kalau nak less sugar mungkin boleh kurangkan sedikit. Kemudian saya kacau-kacau sedikit. Kemudian barulah saya buka api tu. Saya masukkan gula batu. Tapi gula batu saya ni agak hancur kawan. Tapi bolehlah. Dan sediakan bekas akan kita gunakan nanti. Kacau-kacau sehingga mendidih. Kalau boleh jangan tinggal-tinggal dapur ni ya. Takut nanti dadih kelapa kita tu melimpah daripada periuk tu. Saya biarkan dia mendidih agak lama sedikit. Okey, bila dah mendidih lama tu saya tutupkan api dan saya tunggu suam. Baru saya masukkan ke dalam bekas tu. Dan saya keluarkan daun pandan. Ini nak bujang saya ni kacau saya kawan. Biarlah dia. Sekarang masukkanlah ke dalam bekas dadih. Gunalah bekas apa-apa pun. Saya gunakan bekas dadih, bekas tahu fa yang besar ni kawan. Senang ambil salah satu. Tak ada nak gaduh-gaduh dah. Alhamdulillah, dah siap dah dadih kelapa yang saya buat pada kali ini. Dan saya dah sejukkan, okey.
Okay, sekarang saya nak review. Tu dia cantik je. Dia tak lembik sangat, dia tak keras sangat, ngam-ngam je. Sedap ni kawan, makan sejuk ketika cuaca yang panas ni, memang terasa nikmatnya. Begitu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jemput kan kawan. Alhamdulillah, manis secukupnya. Okey, tadi saya letakkan gula 3/4 cawan ya. Kalau nak less sugar mungkin boleh kurangkan lagi 3/4 tu, kurangkan lagi 1 sudu. Okey. Tapi bagi saya okey lah ya macam ni. Makan yang kawan, sedap. Sekian dulu perkongsian saya untuk kali ini. Dadi kelapa pandan. Jangan lupa like, share and subscribe supaya saya lebih semangat untuk buat video-video seterusnya. Sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik. Lagi minum.